Kajian kami bertajuk Analisis Penggunaan Bahasa dalam Komunikasi Digital melalui aplikasi WhatsApp. Kajian ini dijalankan kerana perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia berkomunikasi dalam kehidupan seharian. WhatsApp dipilih sebagai fokus kajian kerana aplikasi ini digunakan secara meluas untuk urusan pembelajaran, pekerjaan, keluarga dan persahabatan. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan bahasa dalam WhatsApp, mengkaji pengaruh ciri-ciri teknologi aplikasi tersebut terhadap penggunaan bahasa serta meneliti impaknya terhadap komunikasi sosial pengguna. Dalam era teknologi digital ini, aplikasi seperti WhatsApp menjadi salah satu medium komunikasi yang paling kerap digunakan dalam kehidupan seharian. Dalam domen pendidikan, WhatsApp bukan sahaja berfungsi sebagai saluran perhubungan antara pelajar dan pensyarah, malah ia menjadi ruang untuk perbincangan akademik, perkongsian maklumat serta penyelarasan tugasan. Penggunaan WhatsApp yang bersifat pantas, mudah dan interaktif telah mempengaruhi cara pengguna berkomunikasi. Pengguna sering menggunakan singkatan perkataan, emoji, campuran bahasa dan pelbagai bentuk ekspresi digital bagi menyampaikan mesej dengan lebih cepat dan berkesan. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk menganalisis penggunaan bahasa dalam komunikasi digital melalui WhatsApp dalam konteks pendidikan serta meneliti bagaimana ciri-ciri platform ini membentuk amalan komunikasi pengguna. Pengenalan responden. Bagi kajian ini, seramai 5 orang responden telah ditemu bual. Terdiri daripada seorang pekerja yang bernama Aida dan 4 orang pelajar yang bernama Afiq, Anas, Muazzin dan Annabel yang kesemuanya merupakan pengguna aktif WhatsApp dalam urusan harian mereka. Selain memudahkan komunikasi harian, WhatsApp turut mempengaruhi cara pengguna menggunakan bahasa. Berdasarkan temu bual yang dijalankan, kajian mendapati bahawa terdapat 4 bentuk utama penggunaan bahasa dalam WhatsApp, iaitu penggunaan bahasa formal dan tidak formal, penggunaan singkatan, penggunaan emoji atau stiker pelekat serta code switching atau pencampuran bahasa. Bagi bahasa formal dan tidak formal, berdasarkan temu bual yang dijalankan, responden menggunakan bahasa yang berbeza mengikut individu yang dihubungi. Bahasa formal biasanya digunakan ketika berkomunikasi dengan pensyarah atau individu yang mempunyai kedudukan tertentu, manakala bahasa tidak formal digunakan ketika berhubung dengan rakan dan ahli keluarga. Dapatan ini menunjukkan bahawa pengguna WhatsApp menyesuaikan penggunaan bahasa mereka mengikut hubungan sosial dan situasi komunikasi yang dihadapi. Bagi penggunaan singkatan pula, kajian turut mendapati bahawa penggunaan singkatan merupakan amalan biasa dalam komunikasi melalui WhatsApp. Pengguna menggunakan singkatan bagi menjimatkan masa menaip dan mempercepatkan penyampaian mesej. Seterusnya ialah penggunaan emoji dan stiker pelekat. Selain teks, responden juga menggunakan emoji dan stiker pelekat untuk menyampaikan emosi dan reaksi dalam perbualan harian. Apabila saya tak dapat menggambarkan sesuatu tu dengan sekadar perkataan, saya akan cuba sokong saya punya macam ayat ke saya punya perkataan tu dengan stiker. Emoji dan stiker pelekat membantu pengguna menggambarkan perasaan yang sukar disampaikan melalui perkataan sahaja. Penggunaan emoji dan stiker pelekat menjadikan komunikasi lebih ekspresif serta membantu penerima memahami emosi yang ingin disampaikan oleh pengirim mesej. Bagi penggunaan code switching ataupun percampuran bahasa pula, kajian turut mendapati bahawa responden sering menggunakannya dalam komunikasi harian melalui WhatsApp. Pengguna mencampurkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam satu perbualan mengikut kesesuaian situasi. Pengguna bukan sahaja menyesuaikan tahap formaliti bahasa mengikut penerima mesej, malah turut menggunakan singkatan, emoji dan percampuran bahasa bagi menjadikan komunikasi lebih cepat, mudah dan fleksibel. Accordance WhatsApp terhadap penggunaan bahasa. Selain penggunaan bahasa, kajian ini turut meneliti bagaimana ciri-ciri teknologi dalam WhatsApp mempengaruhi cara pengguna berkomunikasi. WhatsApp membolehkan mesej dihantar dan diterima hampir serta-merta. Berdasarkan temu bual yang dijalankan, responden mengakui bahawa aplikasi ini memudahkan komunikasi harian. Ia membolehkan saya untuk balas mesej dengan lebih cepat dan pantas. Kita boleh berkomunikasi secara terus tanpa mengambil masa yang terlalu lama. Sebab dia punya due time itu. Sekali kita hantar chat tak sampai seminit memang dah sampai lah. Namun begitu, keserentakkan juga mewujudkan tekanan kepada pengguna untuk membalas mesej dengan segera. Hal ini menunjukkan bahawa komunikasi yang terlalu pantas turut menghasilkan jangkaan sosial bahawa setiap mesej perlu dibalas dengan segera. Selain itu, WhatsApp turut mempunyai ciri kekalan mesej iaitu mesej yang dihantar boleh disimpan dan dirujuk semula pada masa hadapan. Ia membuatkan saya untuk lebih berhati-hati untuk
menyampaikan mesej. Dapatan ini menunjukkan bahawa pengguna menjadi lebih berhati-hati dalam memilih perkataan kerana mesej yang dihantar menikelkan rekod digital yang boleh dilihat semula pada bila-bila masa. WhatsApp juga menyediakan fungsi untuk mengedit atau memadam mesej selepas dihantar. Fungsi ini membantu pengguna membetulkan kesilapan dan mengurangkan salah faham semasa berkomunikasi. Secara tidak langsung, pengguna mempunyai lebih banyak kawalan terhadap mesej yang dihantar. Selain teks, WhatsApp turut membolehkan komunikasi melalui pelbagai bentuk media seperti emoji, gambar, GIF, video dan rakaman suara. Seterusnya ialah impak sosial terhadap komunikasi melalui aplikasi WhatsApp. Impak yang pertama ialah merapatkan jurang geografi dan konsep kekayaan media. Impak sosial positif yang paling ketara ialah keupayaan WhatsApp dalam mengatasi batasan geografi demi mengekalkan kelangsungan hubungan interpersonal. Impak yang kedua ialah pembentukan persona maya dan perspektif hyperpersonal. Dari sudut psikologi sosial, WhatsApp telah merubah cara individu mengekspresikan identiti diri sehingga mewujudkan jurang personaliti antara cyber dengan dunia realiti. Impak yang ketiga ialah tekanan sosial, masalah overthinking dan kemerosotan kualiti interaksi bersemuka. Di sebalik kemudahan tersebut, sifat keserentakan synchronicity, WhatsApp telah menyuntik tekanan sosial baharu iaitu jangkaan untuk memberikan maklum balas dan dengan kadar segera. Kesimpulannya, kajian ini menunjukkan bahawa WhatsApp merupakan medium komunikasi yang penting dalam kehidupan seharian. Secara keseluruhannya, WhatsApp bukan sahaja alat komunikasi, malah turut mempengaruhi penggunaan bahasa dalam era digital.